Rupanya roti boy yang kita makan dekat mall tu boleh buat sendiri dekat rumah guna roti putih 4 segi ni. First kali untuk filling, ambil 1 blok butter 200 gram, 1 tablespoon brown sugar, 1 teaspoon essence vanilla. Mixkan sampai sebati and then masukkan dalam piping bag, letak tepi. Kita nak buat dia punya topping pula. Untuk topping, aku guna 1 tablespoon instant coffee. Nak guna 3 dalam 1 pun boleh. And then sediakan 50 gram butter, 50 gram caster sugar, 1 biji telur and bancuhan kopi tadi. Kacau dulu adunan ni sampai sebati, barulah masukkan 70 gram tepung gandum. Topping dengan filling ni hangpa pindahkan masuk dalam piping bag. Untuk dia punya bun, nak senang guna roti putih ni. Hari tu buat aiskrim goreng Cikgu KA ada lebih lagi kan? Guna roti yang sama. Habiskan apa yang ada, jangan biar berkulat Pipekan filling atas roti, letak lagi sekeping dekat atas, kepitkan dia and then tekak pakai apa-apa acuan. Cawan pun boleh. And lebihan roti tu jangan buang. Buatlah baja ke apa-apa yang bermanfaat lah. Susun atas tray and pipekan topping kopi atas roti kita. Time ni bolehlah for filling macam tengah kerja dekat roti boy. Chocolate chip ni hampa skip. Kalau tak nak hilang rasa kopi, jangan letak tau. Masukkan dalam oven, bakar suhu 150 dalam 15 minit. Ataupun kalau tak ada oven, boleh guna air fryer. Actually aku nak tunjuk cara masak pakai air fryer sebenarnya. Tapi sebab banyak sangat video masak aku tahun ni yang pakai air fryer, so aku tukar lah. Takut apa meluat pula. Inilah sebab kenapa aku cakap suruh skip part chocolate chip tu. Rupa dia memang jauh beza dengan roti boy. Roti boy kalau tengok ni, dia pun tak mengaku yang ni adik-beradik dia. Apa ada bintik-bintik menggerutu macam tu. Tapi bab rasa memang champion. Sedap weh, bau semerbak kopi, rasa butter lemak masin tu.